Assalamualaikum dan hai. Kami review. Hampa tengok. Untuk video kali ini saya nak buat reaction gambar budak yang pakai beg warna merah, baju biru, surat coklat ni. Saya ambil kesempatan selamat kembali ke sekolah kawan-kawan saya, junior-junior saya, sekolah sahabat saya, kepada fan-fan saya, sekolah rendah, sekolah menengah, tadika sekalipun, selamat bersekolah, enjoy sekolah, belajar rajin-rajin, fokus cikgu ajak, insya-Allah korang akan berjaya. Okey? Belajar sungguh-sungguh. Saya nak minta kerjasama semua fan-fan saya yang tengok video saya ni, jangan lupa like, komen, share, subscribe. Kalau korang ada suggestion nak saya buat video apa lagi, korang komen je kat bawah banyak-banyak. Nanti saya baca, saya kata okay, ni macam menarik untuk saya buat reaction ke, buat vlog ke, nak suruh saya buat gaming challenge ke, komen je. Sekarang saya ada video yang banyak saya tak post lagi, nak tunjuk dekat korang semua. Dan korang subscribe lah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Dan follow juga saya punya social media, Facebook, TikTok, Instagram. Nak masuk saya punya grup Telegram, subscribe ni sampai 5k. Nanti baru saya buat grup Telegram. Okay, let's go. Dia kata, esok dah sekolah. Saya tak boleh nak tunjuk sangat sebab takut nanti kena copyright lagu ni. Esok dah sekolah. Enjoy, okay? Sekolah best apa? Ada banyak kawan, cikgu-cikgu yang sedia membantu. Belajar sungguh-sungguh. Lagu ni dah melekat dekat saya. Dia kata kat sini tak ada pilihan lain selain harus pergi sekolah minggu depan. Semangat, semangat. Tak apa, Abang Afiq sanggup. Kalau korang tak nak pergi sekolah, biar Abang Afiq pergi sekolah. Tapi Abang Afiq pandai lah. Taklah. Okay, tak apa. Pergi sekolah bersemangat, belajar sungguh-sungguh. Saya ulang 2 kali ni. Belajar sungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan korang. Korang nak nanti cita-cita korang, contoh nak jadi cikgu, nak jadi polis, nak jadi bomba sekalipun, korang kena ada ilmu. Bak kata MC Flash, education must win. Education mesti menang. Betul tak? Next. Aku tengah lari dari semua manusia fake yang wujud dekat bumi. Betul? Kadang-kadang kita perlu buat keputusan kita nak tengok kawan kita tu betul ke salah. Sebab kadang-kadang kawan tu tikam kita. Dia bukan tolong kita ambil kesempatan je. Contoh dia kata, okay, tak apalah, biar aku tolong kau lah. Lepas tu kita pun rasa dia ni betul ke. Tiba-tiba dia nak minta, kata belanjalah kami ni apa-apa. Dia ambil kesempatan. Tapi tak apa, kadang-kadang kalau dia nak kita tolong situ ke, kita tolong lah. Bukan kita nampak dia tu okay, kita dah tahu dia teruk semua. Bukan. Bila ada orang cakap umur kau tak sesuai dengan muka kau, dua benda yang kita perlu rahsiakan. Pertama, umur kita, harta benda kita, pasal keluarga kita. Harta benda, first umur kita jangan cakap umur kita ni nanti jadi macam ni. Kita kata kita umur kita 18. Itu orang kata, ush, mudahnya, ingatkan dah umur 22 dah umur 20. Kalau kita kata kita umur 54, tuanya, ingatkan umur muda. Yang pertama. Yang kedua, kita jangan cakap kita pasal kita punya hal peribadi kita, harta kita. Nanti orang akan kata, oh, belagaknya dia ni. Sebab tu lah kadang-kadang saya nak tunjuk dekat social media pun, saya nak post nanti. Saya takut nanti korang kata-kata dekat saya. Tapi saya just share. Saya nak buat vlog tu sebab saya nak menghiburkan korang lah. Kalau macam tu, kita buat video cakap-cakap macam tu dah, nanti orang kata bacaan dia pula. Semua tak kena dengan manusia ni. Tapi kita nak buat macam mana? Yang ketiga, kita jangan cakap kita punya hal keluarga kita, macam mana rumah tangga kita okey. Rumah tangga, kita nak cakap pasal kita punya, contoh kita cakap, mak saya gaduh dengan ayah saya. Jangan cerita, tu hal peribadi rumah kita. Mereka pun kawan-kawan lain juga yang ada gaduh-gaduh macam tu, tapi kita tak tahu. Tapi kita janganlah macam duk cerita-cerita kat orang. Kita simpan kita sendiri je. Nak mengadu, kita mengadu kat mak ayah kita. Okay. When 12-21 kau dah masuk sekolah. Sekolah bersemangat, saya kata tadi. Bersemangat, go. Macam mana? Hari ni 12-21, yang saya akan post juga video untuk hari ni. Saya nak tengok kata-kata korang semua sekolah hari ni okey tak okey, best tak best. Untuk form 1, untuk dari 1 tadika, mesti korang jumpa cikgu baru kan. Belajar sungguh-sungguh, okey? Depan dah
kena bangun pukul 6. Sebab waktu cuti kau bangun tengah hari. Betul-betul. Kita dah selalu rasa macam waktu cuti kita kata tak apalah pukul 12 lah kita bangun. Waktu sekolah kita kena ikut time. Tapi ingat, saya pesan untuk diri saya juga dan kawan-kawan, solat subuh jangan tinggal. Okay, Mi, bila tengah member yang dah ada member baru sebab kelas kita orang tak sama. Sedih. Sebab kita, contoh kita kawan dengan dia sama-sama, dah kawan tu dah, contoh dia dah masuk kelas sains, kita masuk kelas account, dah berjauhan kat situ. Betul tak? Form 1 masuk akuntansi. Budak-budak Form 1, saya nak tengok sikit korang komen apa perasaan korang sekolah hari ni, okey tak okey? Best tak best? Okay? Enjoy sekolah. Best sekolah. Untuk best sekolah 8 lah. Waktu Form 3 nak masuk Form 4, pilih aliran. Contoh dia kelas sains ke, tekno ke, account ke. Betul tak? Korang macam mana? Dapat kelas mana? Sains, account, tekno? Cuba komen, saya nak baca. Ambil yang sikit-sikit je. Tapi ada banyak lagi. Okay? Korang hargailah. Masih ada peluang untuk sekolah. Belajar sungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan, untuk masuk universiti. Saya pun saya tak tahu result SPM saya ni okey tak okey. Saya duk cakap-cakap dekat korang. Tapi doakan saya boleh dapat lulusan cemerlang. Nanti boleh saya buat vlog, buat cerita. Tak. Tapi tu nombor 2 lah. Nombor 2 lah. Okey. Saya nak cerita satu kenangan saya dekat sekolah yang kata-kata saya lah dekat sekolah. Kalau korang ingat, kawan-kawan saya boleh cakap dekat bawah juga tau. Okay, tapi sebab saya nak simpan kata-kata tu yang saya cakap lah. Okay, first saya cakap dekat sekolah, tak apa, ni semua kenangan. Tak sebab apa saya kata tak apa, ni semua kenangan. Saya pernah buat kawan saya contoh, saya kacau dia macam saya tulis dekat kertas dia macam orang gurau-gurau. Saya kata dia, tak apa, ni semua kenangan. Dia kata, hang ni semua ni tak apa, semua ni kenangan, mah aku buat kat hang. Saya kata, tak apa. Tengok, lepas tu dah habis dah contoh kat buku dia, kata, tengok tu, hang ingat lagi benda tu. Kenangan lah tu. Kawan-kawan saya kata, hang ni, saya sebut hang ni disebabkan ampo ni tak habis-habis nak kacau orang. Sebab macam lepas macam suka gurau saya tak apa lepas. Tak apa lah. Afi, kita nak SPM, janganlah main-main. Tapi tak apa, ini semua kenangan. Fokus betul-betul. Kalau korang tak faham, tanya tu cikgu. Okay? Jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk saya buat video apa lagi. Dan ada suggestion apa-apa, komen dekat bawah. Nanti saya baca, saya cuba buat. Nak main gaming ke, nak saya review ke, nak suruh saya buat channel ke, komen kat bawah saya buat. Okay? Kami review, hampa tengok. Bye-bye. Assalamualaikum.